Pulau dan kisah mistik selalunya tak terpisahkan. Di perairan Port Dickson, terdapat sebuah pulau kecil yang membawa nama unik dan penuh misteri. Apa sebenarnya kisah di sebalik nama ini? Pulau Babi terletak tidak jauh dari pesisir Port Dickson. Dengan melalui jalan pantai, perjalanan ke selatan menghala ke Melaka dan ambil simpang kanan ke kampung Teluk Pelanduk. Dahulu, kawasan hutan simpan Tanjung Tuan sangat kaya dengan hidupan liar, termasuk babi hutan. Penduduk lama menceritakan bahawa babi hutan sering berenang dari daratan ke pulau kecil ini ketika air surut untuk mencari makanan. Ada juga versi yang mengatakan jika dilihat dari sudut tertentu, bongkahan batu-batu besar di pulau ini menyerupai bentuk belakang atau kepala babi yang sedang berendam. Seiring dengan namanya, aku cuba mencari di manakah babi yang dimaksudkan, tetapi hampa. Tidak seekor pun haiwan itu muncul. Yang ada cuma ketam, ikan dan ketenangan yang mahal. Pulau Babi mengajar kita satu perkara. Jangan menilai sesuatu pada namanya saja. Ia menyimpan sejarah dan kisah yang menjadi sebahagian daripada warisan Port Dickson, satu destinasi penuh cerita yang menanti untuk diterokai.